Saya ada sahabat saya, dua-dua sekolah agama. Sekolah agama tu sekolah baik lah. Tu sekolah college Islam tu. Kan? Ada kawan saya begitu. Jadi diorang ini masuk universiti berbeza sudah. Dan kemudian tetap berhubung. Jadi yang lelaki tu pun waktu birthday hantarlah surat, hantar kad dan sebagainya kan. Bila dah habis, dah graduate, lelaki tu datang ke rumah meminang. Ditolak oleh perempuan. Ditolak perempuan. Maka dia datangkan dalil-dalil. Saya pun cakap dengan kawan saya tu, saya kata, Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kamu dah berazam tengok akhlak dia tak bagus, tawakal kepada Allah. Tolaklah. Jangan hanya kerana agama dia, daripada sekolah agama, ada sijil agama, digelar ustaz lah pula tu kan. Ustaz dan ustaz doktor pula tu menggigil kalau tolak. Tengok akhlak dia tuan-puan. Okay. Orang-orang yang macam tu, dia penunggang agama. Bukan penunggang motor je.